Kau tahu tak, saya baru je pergi cek kesihatan minggu lepas. Doktor tengok result, dia terus pandang saya macam saya baru makan lemang satu balang. Kolesterol saya naik, Cik Abang oi. Dia cakap, Encik, ni bukan kolesterol biasa-biasa. Ni kolesterol deluxe, ada topping sambal dan rendang sekali. Saya pun tanya balik, Doktor, jadi apa saya kena buat? Dia jawab, kurangkan makanan berminyak, elakkan daging berlemak, lebihkan sayur. Saya terus tak menung. Dalam kepala saya, roti canai, nasi lemak, ayam goreng semua tengah menangis. Kenapa kau tinggalkan kami? Tapi tak apa, demi kesihatan, saya cuba makan salad. Tapi salad tu saya letak sos Thousand Island satu barbie. Kira usaha juga kan? Jadi, moral of the story, makanlah dengan seimbang. Jangan sampai doktor pandang kita macam kita goreng jantung sendiri. Assalamualaikum semua. Hari ni Pak Lang nak cerita pasal diet. Jangan gelak, orang tua macam Pak Lang pun cuba diet tau. Mula-mula doktor kata, Pak Lang kurangkan makan nasi. Aduhai, macam suruh Pak Lang kurangkan nafas je bunyinya. Tapi Pak Lang cuba. Pagi tu sarapan bubur kosong. Tengah hari makan sup sawi. Malam tu Pak Lang mimpi makan rendang tok dengan lemang 3 batang. Tapi bila fikir balik, kenapa kita nak tinggalkan makanan tradisi kita semata-mata nak ikut diet gaya barat? Salad lah, smoothie hijau lah. Pak Lang tengok pun rasa macam makanan arnab. Apa salahnya kita promosikan makanan Melayu, tapi versi sihat? Contohnya, nasi kerabu, sayur ada, ulam ada, sambal pun pedas bagi peluh keluar, boleh bakar kalori terus. Ataupun laksam, bukan makan 3 pinggan, 1 mangkuk je, cukup. Janji puas hati, hati pun senang. Jadi moralnya, diet tu bukan tinggalkan makanan tradisional, tapi makan dengan berhemah, kurangkan kuantiti, lebihkan kualiti. Dan yang paling penting, jangan lupa kunyah perlahan-lahan. Jangan telan macam tenggiling lapar. Sekian daripada Pak Lang. Ingat ya, badan sihat, perut kenyang, hati pun girang.